الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Pada pagi yang mulia ini khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Aidul Adha, iman dan pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itulah lafaz agung yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Berdama menghidupkan syiar Islam serta menyuburkan rasa kehambaan dalam jiwa orang-orang yang beriman. Lafaz takbir Aidul Adha yakni takbir muqayyad disunatkan bermula selepas salat subuh pada 9 Zulhijjah iaitu semalam sehinggalah selepas salat asar pada 13 Zulhijjah. Antara amalan yang dianjurkan pada hari yang mulia ini ialah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan itulah malam tadi dan di pagi ini sebenarnya kita disunatkan niatkan sunat mandi, sunat Aidul Adha sebelum kita datang ke sini tadi. Memakai pakaian yang bersih dan indah, mengenakan wangi-wangian bagi lelaki, hadir awal ke masjid, pergi dan pulang melalui jalan yang berbeza, menunaikan salat sunat Aidil Adha serta melaksanakan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Yang membawa arti maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai tanda bersyukur. Perjalanan Aidul Adha ini turut diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma nabda'u bihi yawmina hadha nusalli summa nad'u fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana وَمَنْ زَبَهَ قَوْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Sesungguhnya perkara pertama yang kami mulakan pada hari ini ialah menunaikan salat Aidul Adha. Kemudian kami pulang lalu menyembelih korban. Sesiapa yang melakukan demikian maka dia telah menepati sunnah kami. Dan sesiapa yang menyembelih sebelum salat maka sembelihannya hanyalah daging yang diberikan kepada keluarga dia dan tidak dikira sebagai ibadah korban. Artinya kita kena
sembelih ibadat kurban selepas solat Idul Adha pada hari ini, insya-Allah, dan sampailah ke hari keempat, hari Asyur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin musliman yang berbahagia, jangan kita lupa mengambil pengajaran daripada kisah agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi supaya menyembelih anak kesayangannya, baginda melaksanakannya dengan penuh taat tanpa ragu-ragu. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, yaitu anaknya, yang menerima perintah tersebut dengan hati yang sabar dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya memperlihatkan tahap keyakinan yang tinggi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan kepatuhan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 1-2 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud, maka tak kala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, iaitulah peringkat remaja, Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah kamu akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah, ibadat korban bukan sekadar penyembelihan haiwan dan bukan sekadar penyertaan dalam ibadat korban semata-mata. Hakikat pengorbanan yang sebenar adalah apabila seorang hamba menjadikan seluruh hidupnya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Daripada roh pengorbanan ini lahirnya keikhlasan yang tulus serta ketaatan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang benar hidup dan roh pengorbanan kerana Allah Subhanahu wa taala akan sanggup meletakkan hak Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Dia sanggup mengorbankan masa, dia sanggup mengorbankan tenaga, dia sanggup mengorbankan harta walaupun sedikit, dan juga kepentingan daripada kepentingan pribadi demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala, di samping berhebat demi agama dan kepentingan umat Islam, insya-Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul 'azim. Artinya, lagi-lagi unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berbuat baik. Jika kita faham ayat ini, maka jelas bahawa ibadat korban bukan sekadar menyembelih haiwan. Yang tersiratnya ialah mahu mendidik hati kita supaya jadi hamba yang bertakwa. Apa yang Allah SWT lihat bukan hanya apa yang kita buat di luar, tetapi juga apa yang ada dalam hati kita. Sama ada hati kita ikhlas atau tidak, tunduk atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Apabila takwa ini hidup dalam diri, ia pasti akan diterjemah dalam bentuk akhlak dan tindakan kita seharian. Oleh sebab itu kita lihat orang yang betul-betul faham arti korban ini akan menjadi orang yang lebih prihatin
Dia tidak sanggup mengutamakan kepentingan diri sendiri, seperti mana ibu bapa yang sanggup berkorban masa, tenaga dan wang semata-mata mahu besarkan anak-anak dengan baik. Itu semua tanda kasih sayang yang sangat besar. Sebagai anak, jangan pula kita lupa jasa pengorbanan itu. Balaslah dengan hormat, mendengar kata, menjaga hati mereka, dan sentiasalah mendoakan buat mereka. Itu pun sebahagian daripada takwa dalam kehidupan kita. Begitu juga di sebalik falsafah ibadah korban ini, lahir hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar hidup dengan roh pengorbanan, iaitulah semangat pengorbanan dalam setiap perkara dalam kehidupan, dan tidak berkira-kira dalam apa sahaja perkara kehidupan. Mereka sanggup mengorbankan masa bersama keluarga demi menunaikan amanah dan tanggungjawab yang dipikul. Mereka turut istiqamah dalam dakwah kepada masyarakat demi agama, akidah dan pemikiran umat. Segala kepercayaan, segala kepayahan yang ditempuh dengan penuh redha, kerana mereka yakin bahawa susah dan senang semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga dapat kita lihat ketika berlakunya bencana dan musibah. Pada saat itu wujud hamba-hamba Allah yang sanggup meninggalkan keselesaan hidup demi membantu orang lain. Mereka berdepan dengan pelbagai risiko seperti keletihan, malah kemungkinan jangkitan penyakit, namun tetap terus berkhidmat dengan penuh tanggungjawab. Segala cabaran itu tidak mematahkan semangat mereka, kerana mereka sedar amanah kepada agama, ummah dan negara lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, siapa yang membebaskan seseorang dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka aib saudaranya yang Islam, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu seseorang hamba bagaimana hamba itu membantu saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di tanah suci ketika ini seluruh umat Islam berhimpun tanpa mengira pangkat dan darjat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tunduk kepada Tuhan yang satu. Di situ lahirnya kesatuan hati, terjalin ukhuwah dan perpaduan umat. Lebih jelas lagi ketika wukuf di Arafah, apabila raja dan rakyat, kaya dan miskin, semuanya berdiri di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, iaitu mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu hati menjadi lembut, jiwa menjadi tunduk, dan rasa persamaan sesama muslim benar-benar hidup dalam jiwa. Ketika melantari jamrah, jelas melambangkan penolakan terhadap godaan syaitan dan segala tipu dayanya, tanda ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ibadah sa'i antara Safa dan Marwah mengajak hati usaha, kesabaran, dan tidak mudah berputus asa dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Justru itu ibadah korban dan ibadah haji ini mengajar kita arti pengorbanan yang membentuk kekuatan ukhuwah, membina umat yang teguh menghadapi cabaran dan mampu mempertahankan marwah serta kesucian Islam. Jangan kita biarkan musuh-musuh Islam memperkotak-katikkan umat ini sehingga kita berpecah belah, lemah sesama sendiri, dan hilang arah dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahimkan pada hari yang mulia ini, mengakhiri khutbah hari raya Idul Adha tahun ini, mari kita sama-sama mengambil pengajaran yang berikut. Yang pertama, umat Islam adalah yakin bahawa Idul Adha bukan sekadar perayaan dan sembelihan korban semata-mata, tetapi ia juga memberi mesej
bahawa setiap kejayaan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada usaha dan pengorbanan yang berterusan daripada seorang hamba. Yang kedua, umat Islam adalah menghayati kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang mengajar arti pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan yang mampu melahirkan insan yang bertakwa serta bersatu hati dalam mentaati segala perintah Allah. Dan di sini suka saya jelaskan, ibadat dalam Islam, dalam kehidupan kita bukan setakat solat sahaja. Pelbagai lagi perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan kita adalah didahului dengan pengorbanan dan keikhlasan. Dan kalau kita faham ibadat hanya solat, puasa, haji semata-mata, sebenarnya banyak lagi ibadat-ibadat yang umumiyah yang perlu kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, umat Islam adalah melaksanakan setiap ibadah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala akan dapat meraih rahmat dan dunianya serta memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahu al-'azim. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah punya Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang dihimpunkan oleh mereka daripada segala benda dan perkara yang tidak terkali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه 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 إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukr lahu ala taufiqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak hidup sekadar mengikut arus masa, tempat dan keadaan. Sebaliknya, hidupnya dipandu oleh iman dan kesediaan untuk berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaan, sehingga dia memiliki arah dan pegangan yang jelas dalam hidupnya. Al-Quran sebagai panduan utama menegaskan bahawa hidupnya manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah tanpa sebarang keraguan. Kita sebagai umat Islam wajib menjunjung dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana itulah sumber kebenaran yang perlu teguh kesejahteraan hidup umat manusia. Dalam kehidupan ini bukan alatan canggih yang menjadi ukuran, bukan kemuliaan dunia yang dikejar, dan bukan bilangan harta atau anak-anak yang sepatutnya dibanggakan, tetapi yang paling utama ialah nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta semangat untuk berkorban demi agama Islam yang satu-satunya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keredaan Allah.
Tidak ada umat Islam memiliki segala nikmat kehidupan tetapi tidak disertai dengan iman yang kokoh, maka pincanglah kehidupan, longgarlah perpaduan dan hilanglah arah tujuan. Namun apabila iman menjadi asas yang teguh, maka lahirlah pengorbanan yang pasti membawa manfaat buat umat sehingga wujud kesatuan yang erat serta mendatangkan keberkatan dalam kehidupan umat seluruhnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatal muslimin wa ulati umurihim wa jami'al muslimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'azma an tahfaza bi'aina inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikal samadaniyah jalalata malikana al-mu'azzam Sultan Seranok Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnu Al-Marhum Sultan Salahuddin Amr Ali Shah Al-Hajj. Allahumma alimil aunah wal hidayah wal taufiq was sihhata was salamata min li wali ahli Selangor Tengku Anak Syah Ibnu Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atin umruhuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahum li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, rahmatilah dan peliharalah para jemaah haji yang menjadi tetamu Allah Zuhur Rahman pada tahun ini di Makkah Al-Mukarramah. Hindarilah mereka daripada segala kesulitan dan kepayahan sepanjang keberadaan mereka di bumi Makkah dan Madinah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah ibadah haji mereka ibadah haji yang mabrur, sa'i mereka sa'i yang diterima, dosa mereka dosa yang diampun, perbelanjaan mereka perbelanjaan yang tidak merugikan, wukuf mereka wukuf yang penuh keinsafan, dan kembalikan mereka ke tanah air dalam keadaan yang sehat walafiat serta dipenuhi keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah, peliharalah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Kurniakanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur dan tegas dalam menegakkan kebenaran dalam melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di Seranok rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan Zionis serta kurniakanlah mereka ketabahan dan kekuatan serta kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akhir umat Islam di negeri ini berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan persatuan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna waj'al hadzal 'ida 'idan mumtali'an bil khair wa barakatan wal maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Oh ya. Baik. Ala Muhammad. Baik. Ha? Ada kurang? Ada kurang? Alhamdulillah sikit. Ha. Terima lagi ya? Ha? Masih terima lagi? Saya buat dressing sendiri lah. Ya. Kat rumah. Kita jamin tak jumpa. Wan. Jangan. Dah gambar sekali dulu boleh tak? Gambar sini. Ha? Oh ya ke? Spesifikat sikit. Yes. Raya. Raya. Abang Raya. Macam Raya. Macam OIB aku ni. Raya kan? Macam OIB ni kan? Raya.